Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang dan kembali ke Karishma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya selama ini. Alhamdulillah. Baik, hari ini hari Ahad ya. Pagi, jam sekarang pukul 4.46 pagi. Aku ada job advance booking ADB ke Kelai 2 kalau tak silap. So kita dah on the way. Job ni pukul 5.15 pagi. So kalau job advance booking ni, kita perlu online 30 minit sebelum job tersebut. Maka saya dah gerak dari rumah tadi pukul 4.32 pagi dan dah menuju ke tempat pick up. Pukul 4.45 pagi job tu masuk dalam kita punya Grab driver system lah. So automatically kita di prompt untuk tekan I'm on my way, dan kita boleh buka dia punya location. Kalau aku guna Waze lah. Right, ni di Ceras, pick up dekat area Ceras. Gelap pula. Baik, aku jarang dapat AB guys. Sebenarnya AB ni adalah AB yang didapat oleh Bro Alfi lebih awal lah, dan dia dapat cancel awal. Jadi kita buat cancellation tu aku rasa lebih kurang dalam pukul 12.30 ini pagi lah, tengah malam. Jadi bila dia cancel, aku pula yang sambung. Dapat pula. Kalau tak, takkan dapatnya. Takkan dapatnya guys. So dari rumah tadi lebih kurang dalam 18 km ke untuk pick up. So begitulah keadaannya. Ni pun untuk activate aku punya advance booking dan juga aku punya job-job ni lah. Aku pun hari Jumaat tu aku ada buat job nak. Hari Sabtu semalam aku off lagi. Hari ni hari Ahad. So let's go. Jalan Lokview menuju ke Ceras. Mendakan pick up pukul 5.15. Jadi aku drive santai je lah guys. Ni pun Waze beritahu kita akan sampai sana pukul 5.01. Jam sekarang pukul 4.52. Stay to the right to Ululung at Kajang, Semeni. Alright, insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Let's go. Subscribe, comment, like and share. Karishma Channel. Karishma Channel. Let's go. Dari Sarawak kami datang, merantau jauh perjalanan hidup. Aku sebenarnya memang In 500 meters, jarang juga turn masuk right. Ceras ni. Then turn right on Jalan 18/154. Jarang masuk Ceras. Jadi tak familiar lah dengan jalan. So seloknya kita sampai lebih awal, InsyaAllah.
destination. Satu. Bismillah. Should be on the left. Tak nampak lampu rumah ni. Mati aku. It looks like this one lah. Ni rumah yang ada lampu ni. Okay. Salah aku guys. Bukan Terminal 2, Terminal 1. Taman Bukit Anggrek. Terminal 1. Agak rumah ni lah. 49. Baik guys, kita drop off customer kita dah dekat Terminal 1. Mak, aku lupa rekod. So kita dah drop off customer dekat Terminal 1. Tol tadi 703 lah. Kita guna Max. Jalan ni bahaya. Bahaya. Lane ni okey sikit. Lane nombor 2 ni okey sikit. Six seater 461 Just Grab 926 plus 576. Kita pergi lain side lah. Sempat subuh. Let's go. Okay, buat masa ni aku masih dekat lain side lah. Jam sekarang pukul 7.13 minit pagi. Aku kira nak lepak sekejap lah. Jadi aku buat apa? Aku offline kan yang 4 seater ni. Six seater saja sebab kemungkinan masih lama lah. Masih lama. So kalau plus sekarang 461 plus 461. Message lain aku dah delete. Okey, tak apa, kita tunggu sekejap. Baik guys, sementara jam ni masih awal lah. Jam sekarang 9.11. Aku alang-alang lah. Aku rasa aku tunggu 6 seater punya job. Aku dah off yang lain, tunggu 6 seater punya job. Sekarang 263. InsyaAllah. Bro Alfi pun dapat job KLIA tadi. Kalau sempat kita jumpa dia minum-minum dulu. Maksudnya kita akan avoid location. Lepas tu baru kita on balik. Gila lagi sebelum keluar-keluar aku ni.
dekat pukul 12 dah. Let's get this straight. Sepatutnya dah boleh keluar ni 19 But I something. definitely don't want to be Apa here. hal? True, I've never been Hujan. Jam ke-12. Aku dah 6 jam di sini. Okey, entah apa yang salah aku buat hari ni. Tengok 186 belum dapat ping juga. Selalunya bawah 200 ni dah boleh dapat ping cerita. Mungkin cerita ni dah terlalu ramai. Boringnya. Tak tahan aku ni. Tak tahan. So 12.15, 5 minit lagi. Kalau tak ada aku buka plus. Tadi aku buka plus kejap, masuk ping. Tapi aku tak nak ambil. Tak berapa menarik. So kita tengoklah selepas ni macam mana. Aku keluar guys, aku keluar plus. Aku dah tak tahan ni. Keluar plus. In 80 metres, merge right onto level Madani. In 40 metres, merge right. Oh ni cash. Alamak cash. Continue for 1 curve. Kalau ikut pada nama macam orang Afrika ni, Negro. Selalunya dia orang ni besar-besar. Bismillah. Tahan pemulakan. Mudah-mudahan dia berada di sini juga. Memang Negro. Mungkin dia ni. Passions? Não põe na ele mais. Okay guys, kita drop off customer dekat Park Royal Suites. Pintu ni tak buka. Pintu aku. Okay. In 50 metres, turn right, then turn right. Right, totalnya 30 metres, 86 turn 19 right, sen. then turn right. Okay. Okay, kita offline dulu. Offline dulu. Stay to the left to Jalan Kuching. Okay lah guys, kita balik lah. Hari ni hari Minggu. Oh, Umar pun dah call tadi. Mana tak balik-balik. Kita rehat lah. Dapatlah satu set. Syukur Alhamdulillah. Biarlah motor tu lalu. Apalah salah. Awak besar, awak relax lah belakang. Awak nak
subscribe